korang. Fatah Amin cakap dekat Amira Ottoman, get well soon get well soon. Teman sekerja kepada Amira Ottoman. Siap letak lagi gambar Amira Ottoman di hospital. Pegang bunga guys, sweetnya guys. Aku kalau demam pun pakai ni pakai cool fever ni, seorang aku tempek kat dahi aku guys. Tak ada pula orang bagi bunga ke. Fatah Amin bagilah bunga juga. Gurau-gurau guys, jangan marah. Okey, aku suka je tengok Fatah Amin baik je. Sweet je, so sweet. Bersama Amira Ottoman tu bagi bunga lah. Apalah, siap post dekat personal IG dia guys. Gambar Amira Ottoman tu. Itu yang ramai dah mulalah kita punya netizen ni. Apa lagi? Pantang je. Tengok sweet sikit mestilah diorang bersemut-semut. Walaupun sebelum ini Fatah Amin pernah buat statement cakap, alah, diorang ni kawan je, tak lebih pada kawan je. Korang boleh tengok video aku sebelum ni. Tapi korang tengok bagi habis dulu video ni. Korang like dulu video ni, korang subscribe dulu. Nanti barulah boleh korang tengok balik video aku banyak lagi, okey? Mari aku sambung. Jadi si Fatah Amin ni, Fatah Amin kita ni lah yang kacak bergaya ini, dia telah dengan beraninya mengepostkan gambar Amira Ottoman kita yang amat cantik. Ya, nampak muka dia natural beauty. Ramai yang komen, sakit pun cantik kan, natural beauty, cantik secara semula jadi. Macam aku ni, cantik lah juga kan. Boleh lah. Jadi guys, aku kalau demam, aku tempek je benda ni. Apa orang panggil cool fever. Tak ada dia nak sponsor aku pun, aku tunjuk je. Jadi sekarang ni guys, ini je aku ada. Tak ada pula orang hantar bunga. Fatah Amin ni sweet guys. Sambutlah bungaku Amira Ottoman. Sambutlah bungaku Amira Ottoman. Okey, tak kena tak lagu tu? Aku rasa kena guys. Jadi guys, ramai yang persoalan juga dalam komen buka aku. Netizen ya, netizen. Diorang cakap, macam mana Fatah Amin ni boleh kongsi gambar Fatimah pula tu anaknya. Boleh kongsi gambar Amira Ottoman ni di dalam Instagram dia yang personal, bukan bawah Fatah Amin punya management yang macam business marketing ke, tak ada. Sebab sebelum ni kan Fatah Amin cakap apa-apa yang sweet-sweet ke apa ke semua macam baju sepadan tu tak sengaja je, kebetulan je. Ya ke tu? Dan dia pun cakap hanya sekadar kawan sekerja, tak ada kena-mengena dengan lebih dari itu, bercinta tak ada. Tapi ramailah mula persoal, kalau kata hanya kerana kerja, kenapa postkan gambar Amira Ottoman tengah sakit je, tengah tak berapa sihat, dengan bunga di personal IG dia ya, personal page social media Fatah Amin. Sebab kalau contohlah kita ni kan, orang kata tak senang-senang lah nak postkan gambar seseorang lekas kerja tu di kita punya social media, nak cakap get well soon termasa kerja. Tapi mungkinlah kita bersangka baik, mungkin Fatah Amin ni seorang yang berbudi pekerti, gentleman. Gentleman. Jadi mungkin sebab itulah Fatah kongsi gambar Amira Ottoman tu menghargai rakan dia. Korang ni sukalah buat aku berfikir bukan-bukan. Korang pun mulalah buat aku fikir, betul ke diorang bercinta? Janganlah. Mungkinlah mereka ni macam Fatah cakap sebelum ni, dia hanya berkawan, tak ada lebih dari itu. Dan mungkin betul lah bila dia cakap teman sekerja, mungkin hanya kawan sekerja je lah kan. Tapi kalau lebih pun apa salahnya kan, ramai yang cakap. Jodoh dekat tangan Tuhan. Kalau ada rezeki, apa salahnya? Aku tak kisahlah siapa pun. Asalkan Fatah tu gembira. Betul tak guys? Jadi guys, sebelum ini pun Fatah ada share juga dekat social media dia. Selain pada gambar Amira Ottoman yang cute mute, yang comel, kita doakan dulu. Korang komen kat bawah. Lepas korang like and subscribe, korang komen kat bawah, semoga Amira Ottoman sihat. Sebab mungkin. Okay guys. Jadi sekarang ni Fatah Amin juga ada share gambar bersama Fatimah, anak ni yang comel. Fatimah comel sangat menyambut hari bapa.
Aku ni asyik pegang je kotak ni. Teringin je kat posing macam Amira Othman. Okay guys. Jadi kan Fatimah pun cute je meluang waktu bersama ayahnya Fatah Amin kan. Menyambut hari bapa, ramai juga yang komen. Love, comel semua kan. Diorang suka. Ada juga cakap muka Fatimah ni makin besar makin macam ibunya Fazura. Ada juga cakap muka Fatimah lebih pada Fatah Amin. Nama pun anak Fazura dan Fatah Amin. Mestilah muka macam ibu bapanya, betul ke tidak? Betul lah. Jadi kat situ alhamdulillah lah, sweet lah mereka berdua kan. Kat situ kita dapat tengok Fatah Amin pun gembira bersama Fatimah. Fatimah pun happy bersama bapanya. Dan buat Amira Othman pun kita boleh tengoklah kerjaya dia makin memuncak ya. Selalu buat live sekali dengan Fatah Amin. Selalu adalah keluarkan lagu-lagu terbaru dah. Semualah macam-macam lah job Amira Othman ni sama naik dengan Fatah Amin. Jadi kita doakan Amira Othman ni sihat. Fatah Amin pun sihat. Aku doakan korang semua pun sihat. Korang komen lah kat bawah. Apa pendapat korang? Adakah betul hanya teman sekerja? Sebab ramai kalau kita tengok kat ruangan komen tu, ramai yang cakap ramai yang cakap Fatah Amin ni betul ke rakan sekerja, macam ada sesuatu je. Ada yang cakap tak apa kita orang faham. Macam diorang sekongkol je, macam tak apa Fatah Amin kan faham apa yang maksudkan itu. Adakah ada something antara kamu dengan Amira Othman? Adakah bercinta? Lebih kurang macam tu lah seakan-akan apa yang dikomenkan. Tapi aku tak tahulah sama ada apa yang netizen cakap ni hanya harapan saja. Mungkin betul-betul Amira Othman ni hanya berkawan dengan Fatah. Macam apa yang Fatah cakap sebelum ni, mana kita tahu kan. Berharap kosong pula, sedih pula tak jadi. Jadi kita doa je lah, harap-harap kalau betul mereka ada bercinta. Kalau ada bercinta, kita doakan yang terbaik. Semoga jodoh mudahkan kan. Kalau hanya berkawan pun kita doakan juga agar Fatah ni dan Amira masing-masing mendapat jodoh masing-masing yang baik. Amin. Aku ni je tak dapat bunga. Aku ada ni je nak tampal kat dahi kalau demam ke sakit ke. Ada ke korang nak bagi bunga kat aku? Gurau je. Kalau ada komen kat bawah, ada. Okay guys. Korang dah like ke subscribe ke? Korang like dulu and subscribe video ni, sebab nanti lepas korang subscribe, korang boleh tengok banyak lagi video aku sebelum ni guys. Pasal Fatah Amin lagi lah banyak. Kalau korang ni minat nak tahu pasal Fatah Amin, korang memang kena subscribe guys. Sebab aku ada banyak berita pasal Fatah Amin, pasal Fatimah, semualah. Dan juga artis-artis terbaru ke, artis lama ke, semua berita terbaru aku akan cover channel ni. Kalau korang dah pernah subscribe, terima kasih kerana selalu melayan video-video aku ni. Macam kau tahu channel aku bernama Topeng Pening. Memang pening lah korang tengok aku. Jadi guys, korang jangan lupa doakan baik-baik buat Amira Othman kita. Dan juga kepada Fatah Amin. Sebab hari tu ada tau, Hel Husaini kan rapat dengan Amira Othman ke Fatah Amin, siap pergi konsert Siti Nurhaliza hari tu sama-sama. Lepas tu boleh pula si Hel Husaini ni membuat statement yang mencurigakan. Dia cakap Amira cakap tak bercerita lebih-lebih pasal dia dengan Fatah Amin nanti tak diundang. Kalau cerita nanti tak diundang, lepas tu diundang apa tu? Adakah diundang ke pelamin kahwinan? Tapi lepas tu Hel Husaini cakap lepas tu gurau je. Gurau ada makna ni. Ke betul bergurau? Jadi kat situ Hel Husaini pun ada pernah itu kan menyanyi lagu raya bersama Nadira. Yang sayang, sayang. Sempat pula dia bergurau mengganggu Amira Othman dan Fatah Amin. Bagi Amira Othman cakap sayang, Fatah Amin pun jawab iya sayang. Terbalik. Macam Hel bagi mic tu dekat Fatah kata sayang. Lepas tu Nadira pula bagi mic dekat Amira Othman cakap iya sayang. Macam sweet gitu. Oh my god, sweetnya. Jadi kat situlah ramai lagi lah yang berharap, berbunga-bunga melihat mereka berdua sama cantik sama padan. Tapi tak apalah guys, siapa bercinta ke tak bercinta ke, asalkan mereka bekerja sama dalam bekerja tu baik. Jadi itulah kita support dua-dua Amira Othman dan Fatah Amin ni dalam kerjaya mereka masing-masing. Kalau betul lah hanya teman sekerja, alhamdulillah. Bagi Fatah Amin fokus menjaga anak ni Fatimah kan, menjadi bapa yang baik.
Dan juga kepada Amir Othman pun, kalau hanya berkawan je, okey lah tu kan. Dapat pengalaman bekerjasama bersama Fatah Amin. Jadi Amir Othman pun bukan tersalang kan. Jadi guys, kita doakan mereka kalau ada jodoh, semoga dipermudahkan. Okey? Guys, jangan lupa like, subscribe, and nantikan video aku yang lain tau. Banyak lagi video aku nak buat guys untuk korang. Jangan lupa tengok video aku yang lama-lama juga. Sementara korang tunggu. Tengok video aku yang lama-lama, nanti aku post video baru tau. Okay guys, bye bye guys.